Okey, Assalamualaikum semua. Okey, sepatutnya ini kelas untuk minggu lepas tapi cikgu tak sempat nak adakan kelas. Jadi untuk minggu lepas kita dah masuk kepada topik tingkatan 5 iaitu bab 4 sistem persekutuan. Okey, kita akan fokus 3 subtopik saja iaitu 4.1, 4.3 dan 4.4. 4.1 kita akan fokus kepada latar belakang sistem persekutuan di negara kita. Kemudian kita akan tahu 4.3 iaitu kerjasama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Kemudian yang terakhir sekali 4.4 kita akan tahu faktor yang mengukuhkan sistem persekutuan. Okey, kita akan masuk topik yang pertama iaitu 4.1 latar belakang bagaimana sistem persekutuan di negara kita ni macam mana. Kita nak tahu latar belakang sistem persekutuan di negara kita. Okay, kita tahu dulu maksud sistem persekutuan. Okay, persekutuan ni bermaksud penyatuan beberapa buah negeri dan membentuk sesebuah negara bersekutu. Kemudian wujud pembahagian kuasa dan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Maksudnya di bawah sistem persekutuan wujudnya dua bidang kuasa, pembahagian kuasa iaitu antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Okey. Di bawah sistem persekutuan di negara kita ada 6. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima dan keenam. Okey, yang pertama Persekutuan 1896, yang kedua Majlis Mesyuarat Persekutuan 1927, yang ketiga Kesatuan Malaya 1946, yang keempat Persekutuan Tanah Melayu 1948, yang kelima Persekutuan Tanah Melayu 1997 dan akhir sekali Persekutuan Malaysia 1963. Okey, kalau awak nampak gambar ni kabur, awak boleh tengok balik dalam kelas Bitara yang cikgu hantar dalam grup WhatsApp. Yang cikgu ambil daripada grup WhatsApp, daripada kelas Bitara sahaja. Okey, kita nak tahu setiap satu ni, kita nak tahu penerangan setiap satu latar belakang sistem persekutuan di negara kita. Okey, yang pertama sekali ialah Persekutuan 1896. Okey, Persekutuan 1896 ni dikenali sebagai negeri-negeri Melayu bersekutu sebelum merdeka. Negeri-negeri Melayu bersekutu ada 4. Tengok huruf dia. Ada 4. Jadi di bawah Persekutuan 1896 ni tidak mempunyai agihan kuasa antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Kemudian keputusan pentadbiran dibuat oleh Residen Jeneral sebab time ni sebelum merdeka. Okay, yang kedua, kita tengok Majlis Mesyuarat Persekutuan. Di bawah sistem persekutuan di negara kita ada juga Majlis Mesyuarat Persekutuan 1927. Majlis ini distruktur semula pada tahun 1927. Dia bertujuan untuk memperkemaskan pentadbiran dan mengukuhkan kedudukan British di Tanah Melayu. Okey, kita tengok yang ketiga pula. Okey, yang ketiga ialah Kesatuan Malaya 1946 iaitu Malayan Union. Okey, Malayan Union ni kita dah belajar dah waktu form 4 iaitu bab 4 juga. Jadi di bawah sistem persekutuan ada juga Kesatuan Malaya 1946 iaitu Malayan Union. British berusaha menyatukan negeri-negeri Melayu iaitu Pulau Pinang dan Melaka. Dan ianya dikenali sebagai Malayan Union. Tapi waktu tu kita punya raja-raja tak bersetuju dengan British untuk mewujudkan Malayan Union. Jadi Malayan Union gagal dilaksanakan kerana mendapat tentangan daripada raja-raja Melayu dan orang-orang Melayu. Kemudian wujudlah Persekutuan yang keempat. Kemudian wujudlah Persekutuan Tanah Melayu 1948. Di bawah Persekutuan Tanah Melayu 1948 ni ada gabungan 9 negeri Melayu dan Pulau Pinang serta Melaka. Kemudian menetapkan kuasa kerajaan, barulah ada kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Kemudian di bawah Persekutuan Tanah Melayu ni, Raja-Raja Melayu ada tugas dia lah memerintah negeri mengikut perlembagaan negeri masing-masing. Kalau tiga-tiga ni sebelum merdeka, Raja-Raja Melayu tidak diberikan kuasa. Selepas merdeka kita dapat Raja-Raja Melayu dapat mengikut perlembagaan negeri masing-masing. Okey, kemudian yang kelima. Kelima ialah Persekutuan Tanah Melayu 1957. Okey, minta maaf, 1997 baru merdeka. Yang ni kita nak hampir merdeka, kita bergabung dengan British untuk mendapatkan kemerdekaan. Okey.
Kemudian yang kelima, Persekutuan Tanah Melayu 1997. Pada 31 Ogos 1997, muncul Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka, barulah merdeka. Kemudian mewujudkan kerajaan persekutuan yang kuat bagi melecehkan pentadbiran negara. Kemudian Ketua Persekutuan pada masa itu ialah YDP sampai sekarang, iaitu Yang di-Pertuan Agong, YDPA. Okey, seterusnya yang keenam, Persekutuan Malaysia 1963. Pada 16 September 1963, Malaysia ditubuhkan berdasarkan Perjanjian Malaysia. Kemudian gabungan 11 buah negeri, Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Sabah. Okey, ini yang terakhir lah. Kita masuk kepada subtopik yang seterusnya, iaitu kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Dua-dua ni bergabung. Okey. Untuk tips ingat kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri ni banyak. Jadi cikgu bagi tips P, iaitu 4P. Okay, P yang pertama ialah pembangunan sosioekonomi. Okay, P yang kedua ialah pemeliharaan khazanah negara. Dan P yang ketiga ialah perumahan rakyat. Dan P yang terakhir ialah pertahanan dan keselamatan. Awak ingat 4P, awak ingat di bawah kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, ingat 4P. Pasal hafal lah yang bawah-bawah tu. Tapi untuk keterangan ni agak panjang, jadi kita kena faham. Okey, yang pertama, P yang pertama ialah pembangunan sosioekonomi. Okey, di bawah pembangunan sosioekonomi ada 3. Iaitu pembangunan tanah, pembangunan koridor wilayah dan pembangunan wilayah. Okay, first kali kita nak tahu dulu apa benda yang di bawah pembangunan tanah ni. Okay. Di bawah pembangunan tanah kita ada Felda dan juga Felkra. Okay, Felda ditubuhkan pada tahun 1956. Apakah tujuan penubuhan? Dia uruskan dan salurkan bantuan kewangan kepada kerajaan negeri dalam usaha laksanakan rancangan pembangunan tanah baru. Okey, kemudian di bawah pembangunan tanah Felkra, penubuhan Felkra pada tahun 1966, mereka ingin menyatukan, memulihkan dan juga membangunkan tanah kerajaan negeri yang terbiar di seluruh negara. Okey. Kemudian ini juga di bawah pembangunan tanah. Minta maaf. Ini juga di bawah pembangunan tanah, iaitu apakah pembangunan in situ. Pembangunan in situ ni kalau dalam buku teks dia ada kat dalam bawah maklumat. Awak tengoklah ada kat dalam kotak maklumat. Jadi pembangunan in situ ni merupakan dia menekankan pembangunan fizikal desa seperti penyediaan kemudahan asas, rumah rakyat dan pusat pertubuhan ekonomi desa. Kemudian segitiga jengka. Ni pun di bawah pembangunan tanah. Segitiga jengka ni dia buat apa? Ilham Tun Abdul Razak Hussein merupakan rancangan pembangunan wilayah pertama diusahakan oleh Felda pada tahun 1966 yang merangkumi 3 daerah, iaitu Temerloh, Jerantu dan Maran Pahang. Okey. Yang ni awak kena hafal lah. Mungkin akan masuk dalam objektif. Okey, ini pula pembangunan wilayah. Okey, kita masuk kepada 2 Roman. Tadi pembangunan tanah ada 4, ada Felda, ada Felkra, ada pembangunan in situ dan juga ada segitiga jengka. Okey. Di bawah pembangunan wilayah, awak ingat ni masih lagi dalam pembangunan sosioekonomi. Dia ada 3. Kita dah habiskan 1 Roman. Sekarang kita masuk 2 Roman, iaitu pembangunan koridor wilayah. Okey, dalam pembangunan wilayah, dia ada pembangunan wilayah dilaksanakan oleh kerajaan persekutuan selepas tahun 1970. Kemudian kerajaan persekutuan membuka kawasan lebih luas di beberapa buah negeri untuk membangunkan wilayah baru. Jadi kita masuk kepada kita masuk ni dulu. Pembangunan wilayah. Ini 3 Roman patutnya. Okey, di bawah pembangunan wilayah ada agensi program yang membangunkan wilayah Sabah dan Sarawak. Kalau di bawah Sarawak adalah Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak, iaitu LKTS. Lembaga Penyatuan Pemeliharaan Tanah Sarawak, iaitu SELKRA. Kemudian di bawah Sabah yang menguruskan program pembangunan wilayah dalam Sabah ialah Lembaga Kemajuan Tanah Sabah, iaitu SLDB. Yang ni awak kena hafal lah. Okey, barulah kita masuk kepada 2 Roman, iaitu pembangunan koridor wilayah. Okey, ni dah settle lah pembangunan wilayah.
Kita masuk kepada pembangunan koridor wilayah. Okey, dalam pembangunan koridor wilayah, dia merupakan perancangan strategik jangka panjang. Dia memberikan tumpuan kepada pembangunan di negeri dan wilayah yang kurang pesat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan negeri dan wilayah. Contohnya, projek wilayah pembangunan Iskandar, iaitu Iskandar Malaysia, wilayah koridor ekonomi utara, wilayah ekonomi pantai timur, koridor tenaga diperbaharui Sarawak, koridor pembangunan Sabah. Okay, ini awak kena hafal contoh ni. Mungkin akan masuk dalam subjektif. Okey, kita masuk kepada P yang kedua. Ni P yang kedua, iaitu pemeliharaan khazanah negara. Okey, ini P yang kedua. P yang kedua, pemeliharaan khazanah negara. Okey, dalam pemeliharaan khazanah negara ni ada dua. Di bawah dia ada dua, iaitu pengurusan taman negara dan juga pengurusan taman laut. Okey, jom kita tengok apa keterangan dalam pengurusan taman negara. Untuk pengurusan taman negara ni, kerajaan persekutuan ni dan kerajaan negeri dia bergabung dan bertanggungjawab menguruskan hidupan liar dan taman negara. Kemudian wujudlah Akta Perlindungan Hidupan Liar pada tahun 1972, iaitu Akta 76 diwujudkan pada 1972. Pada 2010, Akta 76 ini diganti dengan Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010. Digantikan dengan nama ni. Kemudian Semenanjung Malaysia, Kerajaan Persekutuan mengambil alih pentadbiran semua Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara yang dinamakan Perhilitan. Okey, dekat Sarawak pula, apa yang dibuat oleh Kerajaan Persekutuan dan Negeri? Diwujudkan Perbadanan Perhutanan Sarawak. Kemudian di bawah Sabah pula, Jabatan Hidupan Liar Sabah. Okey, ini di bawah pengurusan Taman Negara. Okey, kita nak tahu pula di bawah pengurusan taman laut apa yang dibuat oleh kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Sejak tahun 1994, 42 pulau diwartakan sebagai taman laut. Kerajaan persekutuan membentuk dasar berkaitan dengan taman laut. Ada di bawahnya ada ni. Ada negeri-negeri yang ada taman laut. Kedah, Pahang ke ni? Pahang, Johor. Okey, wilayah Persekutuan Labuan. Cikgu tak nampak ni. Tengoklah dalam kelas Bintara. Kemudian kerajaan negeri berkuasa terhadap pembangunan pulau. Pada 2007, Jabatan Taman Laut Malaysia ditubuhkan. Dan pada 2008, pengurusan taman laut dipindahkan ke Jabatan Perikanan Malaysia. Okey, ni di bawah Sabah. Kat Sabah ada apa? Di bawah tanggungjawab kerajaan negeri melalui agensi Taman-Taman Sabah. Okey, dah habislah untuk P yang kedua, iaitu pemeliharaan khazanah negara. Okey, kita masuk kepada P yang ketiga, iaitu perumahan rakyat. Okey, di bawah P yang ketiga ni, kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Negeri ni, dia menyediakan perumahan rakyat. Di bawah penyediaan perumahan rakyat ada 3, iaitu perumahan awal kemerdekaan. Yang kedua, perumahan mengatasi masalah kemiskinan. Dan yang ketiga, perumahan mampu milik. Okey, perumahan awal kemerdekaan ni apa yang berlaku? Perumahan kos rendah disediakan di kawasan bandar. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan ditubuhkan untuk menggiatkan usaha menyediakan perumahan kos rendah. Kemudian kerajaan negeri menyediakan tanah yang dijual pada harga rendah kepada kerajaan persekutuan untuk membina rumah. Okey, ini yang pertama, satu Roma lah, perumahan awal kemerdekaan. Okey, yang kedua, kita masuk kepada perumahan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Okey, kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri ni bergabung dan bekerjasama untuk menyediakan rumah rakyat yang berpendapatan rendah. Sebab apa dia nak sediakan rumah rakyat ni? Sebab sebelum merdeka, time ni orang-orang duduk dekat kampung. Selepas kemerdekaan, ramai yang berpindah ke bandar untuk mencari pendapatan, untuk mencari duit. Jadi diorang tak ada rumah. Diorang tak mampu membeli rumah yang mahal-mahal di bandar. Jadi tugas kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri ni mewujudkan rumah rakyat untuk bagi individu yang berpendapatan rendah. Jadi diorang adalah tempat tinggal. Kemudian rumah rakyat ini juga bertujuan mengatasi masalah kekurangan rumah dan menghapuskan kemiskinan. Kemudian kerajaan persekutuan melaksanakan program perumahan rakyat, iaitu PPR, untuk membina perumahan awam di seluruh negara. Kerajaan negeri menubuhkan
Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor iaitu PKNS dan Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perak untuk membina rumah bagi rakyat berpendapatan rendah. Ada dua ni tugas. Kerajaan Persekutuan dia buat PPR, Kerajaan Negeri dia buat PKNS dengan Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perak. Okey, kita masuk yang terakhir sekali, 3 Roman. Perumahan mampu milik. Okay, Majlis Perumahan Negara pada tahun 2014 ditubuhkan untuk merangka strategi menyediakan rumah mampu milik. Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri, diorang gabung, diorang tubuhkan pelbagai agensi serta memperkenalkan program khusus untuk membolehkan golongan pertengahan memiliki rumah. Contoh program yang dibuat oleh peringkat Persekutuan iaitu Perbadanan Perumahan Satu Malaysia iaitu Prima, Rumah Mesra Rakyat di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Okay, ini dibuat oleh Kerajaan Persekutuan. Okay, kalau Kerajaan Negeri apa yang dia buat? Dia wujudkan Rumah Selangorku dan Rumah Mampu Milik Johor. Okay, jadi rumusan untuk untuk perumahan rakyat. Okay, rumusan untuk perumahan rakyat. Perumahan awal kemerdekaan yang dibuat oleh Kerajaan. Okay, Cikgu dah bahagikan apa yang dibuat oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Okey. Untuk perumahan awal semasa kemerdekaan, awal kemerdekaan ditubuhkan untuk Persekutuan ditubuhkan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan 1964. Digiatkan usaha sediakan perumahan kos rendah. Untuk Kerajaan Negeri disediakan tanah, lepas tu dijual dengan harga rendah kepada Kerajaan Persekutuan untuk bina rumah. Okey. Kemudian perumahan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Untuk Kerajaan Persekutuan dia buat apa? Dia laksanakan PPR, Program Perumahan Rakyat, kemudian dia bina perumahan awam di seluruh negara. Untuk Kerajaan Negeri dia perkenalkan program perumahan awam kos rendah iaitu PAKR. Kemudian ditubuhkan agensi pembangunan negeri untuk membina rumah bagi rakyat berpendapatan rendah, contoh PKNS. Okey, yang terakhir sekali lah perumahan mampu milik. Kerajaan Persekutuan diwujudkan program peringkat Persekutuan lah iaitu Prima dengan rumah mesra rakyat. Untuk Kerajaan Negeri diwujudkan Rumah Selangorku dan Rumah Mampu Milik Johor. Ni Rumah Mampu Milik Johor. Okey, dah habis dah P yang ketiga. Kita masuk P yang keempat iaitu pertahanan dan keselamatan. Di bawah dia ada Sabah dengan Sarawak je. Sabah dan Sarawak. Okey. Kerjasama menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Apa yang dibuat? Pemerintahan Keselamatan Daerah Rajang di Sarawak, Kawasan Keselamatan Khas Pantai di Sabah. Ada dua. Okey, kerjasama jamin keselamatan dan kedaulatan negara. Okey, keselamatan dan pertahanan negara di bawah Kementerian Pertahanan Kementah. Jadi Kementerian Pertahanan Malaysia ada di bawah Kementah ni lah. Kemudian Keselamatan dan Negeri Kententeraan Awam di bawah tanggungjawab Kementerian Dalam Negeri KDN. Kemudian wujud diselaraskan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. MKN ni viral lah waktu COVID dulu kan. Dia lah yang menguruskan kita semua. Okay, kemudian Pemerintah Keselamatan Daerah Rajang di Sarawak pada 26 Mac 1972 Tun Abdul Razak Hussein mengisytiharkan bahagian ketiga Sarawak sebagai Rajang Area Security Command iaitu RASCOM. Ketua Menteri Sarawak merupakan pengarah operasi negeri dalam RASCOM. Beliau bertanggungjawab menyelaraskan fungsi dan aktiviti pasukan keselamatan dengan pejabat awam dalam kawasan RASCOM. Senang cerita, di daerah Rajang di Sarawak ni dia wujudkan RASCOM. RASCOM ni berjaya pulihkan serta mengekal keselamatan dan keamanan di bahagian tengah Sarawak. Okey, kita tengok di Sabah. Dekat Sabah, kawasan keselamatan Sabah Pantai Timur dinamakan X-Zone iaitu Eastern Sabah Security Zone. Jadi X-Zone ni diwujudkan Eastern Sabah Security Command iaitu ESCOM. Yang ni. Itu bukan pada 2013 untuk menangani ancaman pengganasan dari Kepulauan Sulu. Okey, ESCOM ni dia meningkat, apa tujuan yang wujudkan untuk tingkatkan keselamatan kawasan Timur Sabah daripada sebarang ancaman melalui kerjasama strategik antara agensi kerajaan. Kalau tak ada dia, tak bolehlah selamatkan Sabah sebab Sabah ni banyak terjadinya kes-kes seperti Lahad Datu. Okay, kemudian ESCOM juga bertanggungjawab mengawasi 10 daerah di pantai timur Sabah yang dikenali sebagai Eastern Sabah Security Zone. Yang inilah. Okey. Dan yang terakhir sekali kita masuk subtopik yang terakhir iaitu faktor yang mengukuhkan sistem persekutuan ataupun kenapa sistem persekutuan ni boleh dikukuhkan. Kenapa kita kena kukuhkan dia?
Okey, ada dua, iaitu keluhuran perlembagaan mengukuhkan persekutuan, dan kedua, penyelarasan kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Okey, keluhuran perlembagaan mengukuhkan persekutuan. Okey, keluhuran perlembagaan ni ada dalam rukun negara yang ketiga. Okey, perlembagaan persekutuan ni dianggap sebagai undang-undang tertinggi. Undang-undang digubal Parlimen dan DUN tidak boleh bertentangan dengan peruntukan perlembagaan persekutuan. Kemudian perlembagaan menjadi rujukan utama apabila berlaku ketidakselarasan antara undang-undang persekutuan dengan undang-undang negeri. Okey, perkara 75 perlembagaan menyebut bahawa jika mana-mana undang-undang negeri tidak selaras dengan sesuatu undang-undang persekutuan, maka undang-undang persekutuan hendaklah mengatasi undang-undang negeri. Okey, kita masuk kepada penyelarasan kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Contohnya mesyuarat menteri besar dan ketua menteri. Okey, mesyuarat ni dipengerusikan oleh Perdana Menteri. Dia bincang pelaksanaan sesuatu dasar oleh diputuskan oleh kerajaan. Kemudian majlis yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Dia memperuntukkan penubuhan majlis negara. Kemudian menyelaraskan pentadbiran kerajaan persekutuan dan negeri seperti Majlis Kewangan Negara, Majlis Dananan Negara, Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan. Kemudian majlis yang ditubuhkan oleh kerajaan. Perhubungan antara kerajaan persekutuan dan negeri dibuat melalui majlis yang ditubuhkan seperti berikut. Contoh MKN, Majlis Air Negara dan Majlis Perumahan Negara. Okey, dah habis dah untuk bab 4 sistem persekutuan. Jadi latihan yang awak perlu buat ialah soalan objektif dan juga soalan subjektif. Okey, itu sahaja daripada cikgu.